Kenapa pesen kena kita tegur dah ni. Banyak kali dah lalu. Comelnya kereta ni. Tapi tengok malu. Sudah dia mari sini. Sudah dia mari sini. Assalamualaikum, Cik. Ya. Waalaikumsalam. Saya tengok Cik tadi lagi tengok Mitsubishi Triton kita. Jomlah, mari tengok kereta kita. Jom. Aduh, abang malu, Dek. Tak payah malu-malu, Cik. Mari tengok. Kita tunjuk dulu. Tak apa, tak beli pun tak apa. Kita tunjuk dulu. Jom. Silakan. Tak apalah. Abang lagi tengok Ni boleh saya try jalan ni, Cik? Boleh? Okey, saya try masuk dah. Cik, tak payah cak lipah. Pakai lipah. Ingat kau kena pecak lipah. Okey. Cik pakai kereta ni super kereta Cik sendiri. Saya tengok smart lah dengan body Cik masuk oleh lah dengan Triton. Memang sesuai lah dengan Cik. Ya ke, Dik? Smart? Jadi? Abang rasa smart juga. I see. Digaji. Kejap abang WhatsApp. Datang nombor adik kerja doktor. Besar gaji Cik. Saya panggil doktor lah. Banyak gaji. Ni lulus lalu ni. Kalau kita masuk law ni. Sebenarnya abang nak beli lama dah. Cuma abang malu. Kalau tak sebab adik panggil abang ni, abang tak mari dah. Doktor, sebenarnya layanan saya sama je. Customer mana-mana pun saya tak kira pun. Ni rezeki hari ni saya jumpa doktor, dapat doktor. Terima kasih doktor sudi percaya saya. Terima kasih.